Okey, bila kita dah ada senarai pembaikan ni, kita boleh pantau ikut ni berapa hari dah, berapa hijau lagi ni, merah. Kemudian kita boleh klik dekat history. Dekat history ni, dia akan tunjuk keseluruhan ni kita buat pembaikan. So kat sini dah 5,000 kita buat perbelanjaan. So kat sini kalau kita tengok 2024, kita boleh search 2024. Okay, tak ada. Kalau tengok semua tahun pun boleh, klik semua tahun. So kita nak pilih by bulan pun boleh. Kita nak buat bulan katalah kita cari bulan 2 2025 bulan 2 submit. So ada kita keluar duit 2,000. Ini contoh. Kita klik reset untuk jadi normal balik. So kat bawah ni kita tengok lah bulan 2 2,000. Untuk 2025 kita spend 2,000 kan. Untuk bulan Julai ada spend juga 100. Nampak bulan September kita ada spend juga 3,000. So total semua sekali ada 5,000. So ini kita boleh pantau by tahun dan by bulan.